Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Khamis tepat 18 bulan Ne 2569 bersama dengan tepat 2 Muharram 1448 nah. 1448 Hijrah. Pagi ni mai dengan berita Islam ya Allah nah. Tolong saya baca saya nah. Kita tengok banyak lagi nah. Mula belum kita nak pergi dengar berita, kita pergi dengar bola lu sikit nah. Angkrik main hari ni nah, Angkrik benar Croatia 2-0. Angkrik Pak Croatia 2 ha. Benar 4-2 nah hasil. Angkrik Pak Croatia 2. Angkrik benar nah. Lepas tu Portugis seri dengan Kongo 1-1 nah. Tu habis berita bola. Kita mai dengar berita hak kita nak dengar pula nah. Kita pergi di Wazah nah, di kawasan Tufah. Hari ni ada berita nah Turki pergi buat umur sekolah di kawasan Tufah dalam Wazah nah. Umur sekolah ni Abu Bakr As-Siddiq, nama umur sekolah ni Abu Bakr As-Siddiq. Umur sekolah Turki mari buat duit hak Turki nah buat di kawasan Tufah dalam Gaza nah. Tu baik berita hari ni. Kita pergi di Syria sikit nah. Syria ni daripada for Israel di Syria nah. Tu masuk sikit ya buk masuk dah nak hari. Ya igak orang dalam Syria ni banyak puluh orang dah nah. Masuk igak. Tak ada lepas lagi ni banyak puluh orang dah. Hak ni berita tu hari ni lah. Tu hak ni di Syria nah. Kita pergi tengok pula dalam kawasan Khan Yunis. Ni berlaku hari Rabu semarai ni, nah. Di Khan Yunis di kawasan Mawasi mati pula 2 orang nah, syahid semarai 2 orang kena bang. Kena di mana? Tengok berita saya nak royak nah. Di Mawasi ni duduk dalam Khan Yunis ada satu kedai kopi. Khan Yunis Rozah ada kedai kopi juga nah. Bakat duk makan duk minum syah, minum kopi dalam kedai nah. Duk dia khabar-khabar tengok kena kapal tu hak for iso mari tak bang di kedai kopi sana. Wah, mati syahid 2 orang. Sakit pula banyak orang nah. Hak ni berlaku hari Rabu semarai. Tu dia. Kita tengok belah balik West Bank pula nah. Hak ni pun berlaku hari Rabu juga tapi dek malam pukul 2 malam nah hari Rabu tu. For Israel masuk dalam masjid. Masjid Jaljalia, bukan Masjid Aqsa nah. Masjid lain tapi di kawasan West Bank tu lah. Masuk tu dia bakar tayar. Tayar 15 orang lepas masuk dalam masjid. Tayar besar juga lepas masuk masjid nyala dalam masjid nah. Wah, nyala banyak juga dalam masjid tu tempat tu semaya tu nah. Lepas tu fok dia riak rofok dia suruh mai bakar masjid. Dia kata malam ni malam bakar masjid. Pakat tu baik mari bakar masjid. Hak ni for Israel tu baik mari perakak for dia nah. Hak ni hak malam Rabu tu lah pukul 2. Tu. Malam tu lah banyak juga masjid hak kena bakar nah. Sebab for dia pakak for dia. Dia kata malam ni malam bakar masjid. Banyak tempat juga berkali bakar masjid. Tu. Hak sirat-sirat tu baik berita Masjid Jaljalia 15 orang tayar bakar api lepas masuk masjid. Ni satu berita. Habis ni ada. Kita pergi berita rumah kita pula nah. Ni kita pergi ikut balik Naron. Naron dah habis banyak buku duk mengigak sedadu igak hubak dadah lah.
bak ais tu, bak ais orang panggil nah, dadah 500 kilo nak iga. 500 kilo ni kalau kira duit nah 100 juta. Harga dia tu 100 juta. Kalau boleh pergi jual nah harga 100 juta. Tapi sedadu pergi igak dulu nah 500 kilo ni. Belum daripada nak keluar tu baik nak jual lagi. Hak ni berlaku di Sungai Padi nah, di Nara tu nah. Tengok tak habis sampai ni nah anak cucu wairung pemuda duk punah ni dadah dalam kawasan rumah kita ni banyak. Bukan kok Nara saja, kok rumah saya pun ni. Kayak ni rumah saya ni banyak orang. Ada dekat wairung-wairung punah habis. Habis tempat tu. Hak tu hubak ai kita pergi pula di Nara juga di Sukiri. Kiri dak di Sukiri. Hak ni kena igak juga. Hak ni igak air ketong 40 lik. 40 lik igak hari tepat 16 hari gapo tepat 16. Hari ni 18 2 hari dah nah. 40 lik kena igak nah. Hak ni di Sukiri. Nah. Kita nak buat geno ibarat ni habis mah kita pakak nah. Pakak buat kita. Untuk nebai untuk meneh pun nah. Anak cucu kita jaga jangan wiman apa ni lah. Ya punah sungguh. Siapa dengar barang dalam rumah ni baik dijual habis. Nah kok rumah saya ni ada habis barang dalam rumah. Siapa dengan barang dapur gas pun kena baik dijual juga. Bahaya besar nah. Pemuda Islam kita dah habis dengan buku ni. Buku dadah, buku dagetung ni. Itulah pagi ni sekadar ni saja berita nah. Jumpa pula petang hari nah. Ada tambah berita boleh tambah lagi nah. Doa lah wi Gaza selamat berjaya. Doa wi anak-anak cucu kita nah. Pemuda hok kita ni lepas daripada dadah lepas ni nah. Bakal wi beradu lah lepas ni. Doa-doa bakal hok kita nah. Tu. Pagi ni sekadar ni saja lah. Jumpa petang hari nah. Assalamualaikum.